Selepas ditahan berhubung kes penipuan penjualan tanah lot kurnia tidak wujud melibatkan kerugian 1.5 juta ringgit, pelakon wanita dan suami disyaki pula terlibat dalam kes penipuan mendapatkan darjah kebesaran yang tidak wujud. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Azhar Abdul Rahim berkata, laporan polis diterima berhubung perkara itu pada 18 Disember lalu. Polis telah menerima satu laporan berkaitan dengan modus operandi penipuan dalam urusan mendapatkan darjah kebesaran negeri Terengganu yang tidak wujud. Mangsa seorang lelaki yang merupakan pesara kerajaan telah ditawarkan oleh suspek lelaki bagi urusan mendapatkan darjah kebesaran terbabit yang membawa gelaran Datuk, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Menurutnya, mangsa telah membuat transaksi pembayaran wang proses sebanyak 6 kali bermula Januari 2025 hingga November 2025 yang melibatkan kerugian RM23,120. Beliau berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan pasangan berkenaan yang tempoh rimanya berakhir pada Ahad akan ditahan semula.